Okay, Assalamualaikum, nama saya Hafizuddin bin Abdul Halim. Saya merupakan pengusaha restoran di Chicken Bobo Rice Restoran Seremban. Saya merupakan alumni MSU dalam bidang Biomedical Science, batch 2012. Restoran Chicken Bobo Rice ni pada asalnya dimiliki oleh seorang uncle Chinese lah. Okay, dia nak jadikan restoran ni sebagai Chinese Muslim punya konsep, dan untuk beberapa tahun dia buat tapi tak berjaya, dan dia ajak saya untuk parents saya untuk joint venture, tapi saya tak setuju, dan akhirnya dia jual keseluruhan perniagaan ni, dan kita tak ubahlah nama perniagaan ni, dan kita terus sambung ni, tapi kita buat beberapa perubahan dari segi bahan-bahan dia untuk pastikan yang kita jual ni adalah halal. Kejayaan paling besar ialah saya dapat harungi zaman COVID tu untuk almost setahun dengan income yang agak tak menentu, tapi kedai ni dapat survive lah. Chicken Bobo Rice kami buka setiap hari kecuali Jumaat, dan makanan yang kami jual mostly berkonsepkan Chinese Muslim lah. Nasi ayam Hainan, wonton mi, mi Hailam, kuih tiaw Cantonese, dan ada juga weekend kita akan jual itik bakar dan kuih tradisi Chinese iaitu kuih Chang yang macam ketupat tu, dia pakai daun buluh, dan biasanya Chinese lah jual. Yang nak dapat yang halal tu agak susah. Kuih bak chang mungkin. For the first 3-4 months saya ambil alih kedai ni, saya sebenarnya tak ada basic langsung pasal restoran, memasak, dan saya belajar masak ni dari zero lah. Start daripada basuh sayur, basuh ayam, potong ayam, semua saya belajar daripada pekerja kedai ni, sebab saya take over kedai ni kan. So pekerja dia tinggal dan saya belajar daripada orang. Untuk beberapa bulan saya paksa diri saya untuk belajar dan masak semua, sebab saya tahu kalau restoran ni cabarannya tukang masak. Kalau tukang masak tak ada, kedai tak boleh nak run. So saya as a owner, saya rasa bertanggungjawab lah untuk tahu A sampai Z. Saya belajar dalam bidang biomedical dan bergraduasi pada tahun 2012. Saya belajar A-level tajaan JPA untuk ke Manipal dalam bidang perubatan, tapi saya gagal, kurang capai dia punya pointer lah dekat A-level, dan tak dapat fly. Dan kemudian saya untuk beberapa bulan tu saya mencari tempat untuk belajar, dan kebetulan ada kawan-kawan saya yang senasib dengan saya, dia dapat offer MSU dan dia recommend dekat saya. Saya tengok dia punya bidang, dia punya course, dia punya subjek ada kaitan jugalah dengan perubatan. So memang time tu memang jiwa saya nak jadi doktor. Saya kata yang course macam ni pun not bad lah, sebab dia ada medical related. So saya join MSU. Pengalaman saya, saya antara batch yang dapat rasa lah MSU, time MSU baru nak naik daripada kelas yang rata-rata lah daripada shop lot, dan kita orang belajar pun daripada satu shop lot ke satu shop lot, ikut subjek berpindah-pindah, dan kita tengoklah bangunan MSU tu naik daripada tapak yang kosong tu. Dan saya tak lupa first time masuk bangunan tu, kita orang belajar dalam suasana yang ada bau cat semua kan, baru fresh. So tu antara pengalaman yang saya ingat lagi lah. Sini saya nak inspirasi saya ayah saya lah, sebab saya selalu dengar cerita dia masa dia kecil dulu. Dia menoreh getah masa pergi sekolah, masa dia cikgu, pesara guru. Masa dia mengajar pun dia ambil part time menoreh getah, sebab dia daripada keluarga susah lah. Cerita tu dia akan ulang-ulang masa kadang-kadang long distance balik kampung, dia nak bercerita benda tu. So dia punya passion tu
macam mana dia orang jaga kita dalam kesusahan, macam mana dia berusaha nak ubah kita orang punya family lifestyle. Sampai sekarang pun dia dah bersara pun dia tolong kita, dah 10 tahun tu dia still ada kat sini lagi menolong. Kadang-kadang saya pun rasa bersalah kan, dia dah bersara tapi kena ada kat ni, tapi tu kadang-kadang kita tak suruh pun dia memang datang lah. So semangat yang ada dekat dia tu buat saya inspirasi bagi saya lah. Watch this space for more alumni success story. Follow your passion and create your own achiever story. #MSU Alumni. Bye.